Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, bukit ni adalah merupakan bukit yang tertinggi lah dekat Subang. So kita tengok macam mana nanti. Aku pun tak pasti dapat masuk ke tak. Mana tahu ada guard kan. You never know. Oh, nampaknya macam ada orang jaga lah guys. Ada motor. Shit. So tu jalan masuk dia. Tapi aku dari sana tadi. Parking belah sana. Alamak, mana guard dia? Hello. Security guard. Jalan masuk dia tak ada sebarang papan tanda dia larang masuk Dia tulis meteorologi Subang lah. Aku nak try cakap dengan guard ni. Ni rasa guard lah ni. Tapi mana guardnya? Banyak kunci. Assalamualaikum. Macam tempat orang duduk macam kebun pun ada. Aduh, serba salah ni nak masuk ni. Aku dah masuk dah. Cuma takutlah kat atas tu jumpa guard tu kan. Kena marah pula. Apa suruh dia tak tunggu situ? Aduh. Oh. Macam mana? Now or never. Kawasan kebun angka. Hike. Damn. Sikit lagi. Tu dia. Ini adalah bangunan meteorologi Subang. Tapi kita tak pergi situ sebab kawasan dilarang kan. Bukit tu berada di sini lah lebih kurang. So ni jalan pergi meteorologi. Ini ada track. So rasanya ni lah ke Bukit Nebong Gila. Let's go.
So dia punya track ni macam memang dah lama orang tak lalu sangat. Ada bekas pondok. Allah. Monyet sipar guys. So depan tu ada pagar pula dah. Memang ada tulisan awas jarang masuk apa kejadah semua. Damn. Jadi aku rasa tu lah jalan dia. Cuma ya, ni macam ada track tapi aku tak tahu ke arah bukit ke tak. Macam menurun ni. Ni ke atas. Saya try pergi dekat sikit. Tapi semak gila jalan tu. Nampak apa ni? Oh, menara ni telekomunikasi. Tapi tak ada line kat sini. Ya Allah, macam mana? Tak ada line tu sini. So tak ada laluan di sini. Menara komunikasi kan? TM. Tak lah menara apa. Tak ada laluan. Jadi patah balik. Jadi rasanya ni lah Bukit Nebong gila tu. Ha, yelah. Tempat menara telekomunikasi rupanya. Tapi itulah, tak ada line pun. Sebenarnya ada satu lagi tempat. Dia building telekomunikasi untuk penerbangan yang lama punya. Memang dah terbengkalai lah tempat tu. Aku tengok dekat map. Cuma jalan nak pergi sana tak boleh. Ni saja dah tutup. Cuma mana lalu? Memang dia kena lalu kat sini. Aku tengok track dah. Jadi rasanya tak ada harapan. Tapi tak tahulah kalau ada laluan lain kan. Aku rasa aku akan teruskan pada hari lain. Sebab kita akan pergi juga tempat yang building telekomunikasi penerbangan tu. Sebab dia agak besar juga.
nampak dalam map. Aku putarkan masa di Google Earth kepada tahun 2007. Barulah aku dapat melihat trek kebangunan tersebut kira-kira 500 meter dari Bukit Nibong Gila. So guys, di video akan datang aku akan cuba mengikut laluan lama tersebut. Tunggu video part 2. So I think we are safe.